Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi sahabat-sahabat. Hari ni kita nak pergi ke laut buat kali pertama untuk tahun 2025. Untuk rasmi buat baru kita nak hantar bubu sahabat-sahabat. Sebelum tu jangan lupa like, komen, subscribe button kat bawah. Hari ni kita nak pagi ni kita nak pergi hantar bubu. Lepas hantar bubu tu kita cari laut sikit mancing-mancing ke mana. Nampak tak? Ini kita punya rod tu. Joran joran dah atas bumbung. 3 batang dia kita bawa. Kita nak menghanyirkan rod baru set rod baru. Kita bawa 3 biji bubu Ni bawa 2 biji, sebiji lagi tak angkat tengok panas-panas enjin dulu. Okey sahabat, layan terus videonya. Semoga khabar rezeki kita lancar dan dijauhi daripada segala musibah sahabat. Okey, terima kasih buat semua yang menonton sampai habis dan support saya selama ni. Saya doakan semua dimurahkan rezeki juga dan sihat selalu. Kalau ada salah silap dalam konten saya selama ni, saya minta maaf banyak. Okey sahabat, selamat berpuasa juga buat semua umat Islam. Okey, jom kita layan terus, go. Kita bawa ni lepah. Ni pah untuk ni, untuk apa, bubu. Bye bye. Bye bye. Papa mabuk. Papa kalau mabuk papa tidur dekat sungai. Bye. Bye. Papa bye. Kata TV tutup. Lawa tu cantik. Bubu yang terakhir. Bubu yang terakhir. Ni ada kamu tak ya? Ada susu. Saat kita nak mengangkat bubu Ni saat kita nak angkat bubu yang pertama. Sahabat mudah-mudahan ada rezeki adalah rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mana minyak dia? Haram. Terus.
nak. Dia tu ini neutral dulu. Ha. Ini mana ni? Sini. Ini minyak. Ini mana? Ini. Tu? Angin sana. Mana minyak? Ada. Sini ke sini? Ni salah ni. Ni. Jangan air masih masuk. Sana. Tali kan dulu. Tali betting kan dulu. Dah. Stop. Kaga dulu. Wah, kaga. Kaga tu. Pisau. Banyak nyikat. Yo, ikan tu. Barang baik lah. Alhamdulillah jenah. Oh, baik ikan baik. Tak apa. Ayo ada. Ambo. Bismillahirrahmanirrahim. Jenah. Jenah bantal lah. GoPro stop recording. Bantal mas.
masuk No. Oh, Sembilang, Papa. Sembilang. Bang oh, so Sembilang Gorgon. Alhamdulillah. Barang padu. Sembilang. Ya. Ah. Jauh angkat So. Dah. Ada ya. Ada. Apa sembilang? Gede tu. Bobo yang seterusnya. Adalah rezeki. Okey, sampai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jenahak. Jenahak dengan apa tu? Kacik. Jenahak ni degil ya. GoPro stop recording. Banyak pari. Nah. Oh, sengat. Oh. Okey, masa untuk menghanyir karut. Dengan jeep buat keluar. Wow, nice. Shimano Benford. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kali pertama Shimano Benford mencecah air. Okey guys, kita layan Apollo dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik jorang boy. Lama tak main Ji. Tak main Ji. Apa. Lama tak main. Ada tong. Umpan padu. Ni bagi apa? Ketuk-ketuk ni. Strike geng, jeep. Lepas kali kan. Gapu dah. Lepas naik. Gapu. Alhamdulillah. Sana batu. Lepas tadi lagi sikit. Alhamdulillah. Jeep hanya. Strike yang pertama. Shimano Bamford. Ais padu bosku. Kita cabut dulu. Okey. Alhamdulillah. Strike yang pertama. Oi. Not bad. Pelampung ni biar sampai keluar. Oh, nice. Mantap. Padu bosku. Alhamdulillah. Kena tak? Dekat? Ke kena bubu? Ke kena bubu? Dia ubah angin lah. Angin sudah berubah. Kami mendata. Ada ambil. Tak lekat. Aduh. Ada oh. Dia ambil. Tak lekat. Oh mantap. Kena weh. Oh layan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rezeki. Tak salah alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nikmat ya. Oi. Oh, melompat ikan dia. Aduh. Lah, layan. Ayah. Siri. Aduh. Tak. Padu. Kita bagi adik kita layan.
Tali tu ha. Tali tu dong. Mana? Tali tu, sau. Tali tu. Kubu. Tali pun ambil lah. Ambil. Saya nak pergi lepas tali sau. Tak ada benda. Ha? Tak sangkut ke? Abang kawan ni. Nampak ni? Ambil hook. Mana hook? Ni. Kau sini bang. Hook. Tu. Abang bagi main sini ya. Ya. Oh, tu lagi jauh. Tak lepas sikit tali sana. Ya. Dia dekat ni kakak. Standby ya. Oh, dia tak tengok. Oh, dia boleh. Oh. Nampak dia benang tu. Lenguh dah aku. Lenguh. Mana dia? Lawan. Dia dah tak ada tenaga. Ha? Tak ada tenaga. Baik, jauhkan padu. Orang rasmi. Pertama. Saya mesin. Mana dia? Ada di bawah jangan. Jangan. Macam Ni ke bawah ni. Bismillah. Oh, ini yang degil dia ni. Tengok. apa lagi? Santai dulu kawan. Naik, kan naik. Masuk. Kan naik. Kat sini. Ni ada depan. Dia dekat dengan bubu nak. Situ. Allah, putus. Nak dah aku. Dia main lama sangat. Aduh. Nak. Asa ke Ini rupa-rupa orang kepenatan, geng. Kepenatan air kering. Ada puasa, bos. Letih. Puasa letih, bos. Nak. Aduh, asyik baiklah ada bumbung-bumbung ni. Jadi taklah panas. Okay guys, masa dah tamat. Kita pun dah tak lagak. Jadi kita nak balik lah. Sebab biasalah bulan puasa ni kita layan-layan je bulan puasa ni. Layan-layan saja. Jadi kita cabut mesin, kita simpan dalam beg. Alhamdulillah lah. Kira hanya Alhamdulillah. Hanya antak. Next time pula baru rasmi tu. Rasmi pertama. Strat 2 ekor. Seko tak naik. Yang seko tadi tu nombor 2 haruan tasik.
Saiz dalam 4 kilo gitu lah. Ni kita punya Shimano Benford. Alhamdulillah. Dalam beg Shimano. Lepas tu strap yang pertama tadi kerapu. Kerapu baran. Jadilah apa? Lauk-lauk. Bunyi speedboat sedap. Okey sahabat, kita dah selamat sampai dekat jeti ya. Kita tengok asir. Tu dia. Ini pun yang betul bawah. Tengok. Ini dia asir dia. Aku tahu. Dia nak hak satu beg. Dia hak satu beg. Lepas tu ni baci, satu kerapu dengan pari 9. Tak apa dah, nak cakap dah tak larat lah. Penat lah, puasa. Okay, kita jumpa lagi guys next time. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aduh, penat lah. Nak jalan saya slow ni. Dia hantar ikan, jual ikan. Jual ikan. Dia pergi hantar jual ikan. Panahin je tu. Bawa angkat tu je, beg tu je. Angkat beg tu. Ambil beg batu. Kalau duit ada tu bawa ikan. Ambil puasa ni. Ada yang buah bubu tadi lah. Dia engine ada. Dia nak tarik bubu 3 biji dah tarik tak luar. Balik kat 3 biji tu. Dia tarik tangan. Air membelah. Bukan batu mesin. 3 biji balik oleh orang tak raya. Kalau pakai mesin tahan kot. Aduh. Mana projek batu je, nyuruh fiat dia lari tak awet dah. Projek menghadang kisah kan? Tak projek tu. Projek itu menghadang kisah bukit tu ya. Sebab kalau ada nampak dan untuk nelayan lama dah dia buat. Dia tak buat mana buat. Cetek ya. Suruh cetek lah. Cetek lah, suruh cetek lah. Pasir masuk. Macam dulu juga. Kena tengah pasang. Ambil duit tu dah. Okey. Jom. Tengok. Tu. Cair batu. Apa? Ais. Ais tu. Oh, belah. Batu untuk ke laut ni. Esok. Hilang bapak gorgon bos. Tengok kita punya tangan kecil je. Ada 3 ekor. Ni nak buat masak asam pedas. Memang besar. Dah lah tak payahlah. Tangan saya besar. Sekilo lebih ke? Sekilo lebih dia. Bismillah. Kita siang-siang dulu masak.